Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi Zul, selamat pagi Lina Mariana, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam edisi WW, pastinya di Astro Awani, dan seperti biasa rancangan ini dipancarkan secara live atau secara langsung dari Bangunan Bursa Malaysia di Bukit Kuala Lumpur. Okey, 24 hari bulan Januari 2008, semua tahu kita pun dah ni ada banner kat belakang ni, iaitu Anugerah Wanita Ikon, di mana malam Gala Anugerah Wanita Ikon 2008 akan menyaksikan 8 finalis, 8 orang wanita berentak untuk di-crownkan sebagai Anugerah Wanita Ikon pada tahun 2008. Di PWTC, dan wanita yang mereka cari ini, wanita yang bakal bergelar Anugerah Wanita Ikon ini pastinya akan meniup inspirasi kepada khususnya golongan wanita dan juga barangkali memperkasakan wanita juga. Okey, hari ini kalau minggu lepas kita dah ada 2 orang finalis, dan kami Astro Awani selaku rakan media elektronik menjadi turut sama dalam Anugerah Wanita Ikon ni. Kita telah, kalau minggu lepas kita dah bersama dengan 2 orang daripada 8 orang finalis. Hari ini kita ada 2 lagi. Okey, mungkin Zul nak perkenalkan Zul. Ya, dan mungkin tetamu kita yang akan berkongsi, bercerita dengan rancangan wanita hari ini, iaitu Datuk Azina Cik Abdullah, iaitu pengarah urusan di Neveshi Beauty Sdn Bhd, dan juga Ida Rahyu Muhammad Noor, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Syarikat Eurofine. Dan selamat datang kepada kedua-duanya. Dan juga Ida. Tadi datang tak jam ke Bangunan Bursa. Senang jumpa. 24 Januari tu. Tak lama je lagi. Tak lama lagi. Mungkin debaran tu akan terasa lah. Dan bagaimana untuk Datuk Azina sendiri? Dari segi persediaan untuk malam anugerah tu, actually dari segi mental dan kerohanian, so far alhamdulillah, pasal kita untuk membina wanita yang berjaya, dia tidak semestinya nak masuk wanita ikon baru kita nak buat persediaan. Benda ni harus kita bersiap sedia daripada awal lagi. Ada awal lagi. So daripada mental dan kerohanian, so far alhamdulillah baik, keyakinan tinggi, dan juga macam perkembangan tentang isu-isu semasa juga kita kena ambil tahu lah kan. And then dari segi persiapan yang lain seperti macam baju, itu saya serahkan kepada mereka fashion. Dan juga saya harap supaya Allah berikan saya kesihatan yang baik pada hari itu, dan juga mental yang bagus supaya saya mampu untuk membuat yang terbaik pada malam tersebut. Okey, macam Datuk dengan Ida sendiri tengok tak yang tahun sudah punya 2007, dan bagaimana pula tahun 2008 ni, bagaimana boleh tersenarai dan turut sama-sama menyertai bagi Anugerah Wanita Ikon ni? Mungkin Ida boleh ceritakan dulu. Dari segi tersenarai, dari segi tersenarai itu sebenarnya macam saya secara peribadi dicadangkan, oleh persatuan, ya. Jadi daripada situ saya terkejutlah, sebab bila dicadangkan kemudian disenaraikan pula di peringkat akhir. Kalau tengok yang tahun lepas, semuanya hebat-hebat. Tahun ni pun hebat. Yang sebelah saya ni pun hebat. Alhamdulillah. Amin. Jadi kita rasa macam satu bersyukurlah, sebab kita tersenarai. Satu lagi rasa macam mungkin ini adalah satu pengiktirafan kepada wanita muda kan. So pada saya, well, I just do my best, kan. Dan saya kira Ida salah satunya yang mewakili bidang perfilman. Untuk, kalau tahun lepas kita banyak lebih menyaksikan penyertaan dari pengusaha-pengusaha kecantikan, tapi kali ini tahun ini perbezaan dia adalah dari berbagai bidang. Dan Ida kali ini dari perfilman, dan saya kira Ida merupakan salah satu penerbit wanita yang paling agak tersohor di negara kita. Terima kasih. Tak tahu pula tersohor. Sebab siapa yang tak kenal dengan Ida dan Eurofine, sebuah syarikat yang agak besar di negara kita. Okey, dan macam Datuk sendiri bagaimana? Sebenarnya tahun lepas saya juga turut menyertai dan juga tersenarai, tapi saya tak dapat untuk menyertai ke peringkat yang akhir, kerana ketika itu saya berada di Mekah untuk mengerjakan haji. So tahun ni saya cuba lagi, bukan kerana untuk memenangi hadiah ataupun memenangi wanita ikon, tetapi saya cuba untuk brandingkan diri saya dan juga syarikat saya untuk memantapkan lagi empayar perniagaan saya, dan
seterusnya untuk orang lebih mengenali. Pasal setakat hari ini mungkin orang kenal DCL, orang kenal Dina Vici, tapi orang tak kenal siapa pengasas dia, siapa yang menerajui perniagaan tersebut. Dan mungkin juga orang kenal saya, tapi orang tak kenal apa yang saya lakukan dan bagaimana saya bermula. Jadi dengan adanya pertandingan wanita ikon ini, dia akan memberi macam ramai orang, wanita-wanita terutama sekali di luar sana, yang saya rasa yang boleh membuat rujukan dan panduan bagaimana saya bermula, asalnya wanita kampung, susah, bermula dalam keadaan yang kritikal di saat ekonomi melanda kan, krisis ekonomi, tapi bagaimana saya mampu untuk membina perniagaan dan boleh berjaya ketika ini. Jadi ini akan memberi satu langkah ataupun meniupkan semangat dan memberi inspirasi kepada wanita-wanita di luar sana. Kita nak juga tahu cerita tentang bagaimana Datuk memulakan, apa cerita ni pada kampung dulu sampailah ke sekarang ni. Tapi sebelum tu, sebelum kita berhenti rehat, saya nak tanya pada Ida, apakah harus ada pada seorang anugerah wanita ikon 2008? Harus ada. Saya tak boleh nak kata untuk semua orang. Tapi kalau untuk saya, sebenarnya pada saya lah, wanita ikon ni, sebab kita nak jadi wanita ikon, rasanya yang perlu ada adalah passion. Maknanya passion kepada apa yang kita nak buat untuk benda itu jadi. Itu pada saya lah. Seorang wanita ikon perlu ada itu, dan juga perlu ada keikhlasan dengan apa yang dia buat. Supaya apa yang dia buat tu sampai. Daripada dia, produk dia sampai ke hati. Dia bila dia sampai dan kita buat tu bila dengan ikhlas, benda tu bagus dan benefit dia, faedah dia memang boleh orang ramai rasa kan, macam tu. Okey, kita nak bercerita tentang dengan Ida lagi dan juga dengan Datuk sendiri, tapi kita nak berhenti rehat seketika. Teruskan bersama kami selepas ini. Setiap Sabtu, Astro Awani membawakan CEO Exchange, wawancara dan perbincangan menarik bersama tetamu CEO bisnes antarabangsa mengenai strategi dan visi dalam pembangunan bisnes global. Perspective is always important. Shape what you want to shape in life. You have to have a good control, create a tremendous amount of value for customers. So having a winning company is what your job is. CEO Exchange, setiap Sabtu di Astro Awani, Gerbang Dunia Kita. Dapatkan info terkini perkahwinan Maui dan Ikin menerusi telefon bimbit anda sekarang. Web Portal Perkahwinan Maui dan Ikin menawarkan pelbagai aplikasi muat turun menarik termasuk biodata, kisah percintaan, career, video belakang tabir dan banyak lagi. Layari wap.astro.com.my/maui atau type Maui dan hantar ke 32888. Setelah disambungkan, anda akan ke halaman utama WAP Perkahwinan Maui dan Ikin. Ikuti langkah seterusnya. WAP Portal Perkahwinan Maui dan Ikin, eksklusif untuk anda. Kini anda boleh membeli alat kawalan jauh Astro dari pengedar Astro yang sah. Alat kawalan jauh Astro DMT berharga RM30 dan unit untuk Astro Max berharga RM55. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.astro.com.my. Setiap hari, setengah jam bersama Atma Asia. Ikuti perkembangan isu utama di rantau Asia mengikut perspektif kita. Israel Yahudi memulakan operasi menggempur Gaza menerusi darat selepas 9 hari serangan udara. Israel tetap mengganas kerana direstui kuasa dunia. Pihak Palestin sendiri Mahmud Abbas tidak ikhlas dalam membantu penderitaan penduduk. Disampaikan oleh dua generasi baru dan berpengalaman bersama Atma Asia di Astro Awani, Gerbang Dunia Kita. Dari 8 orang finalis bagi Anugerah Wanita Ikon 2008 ada bersama kami pada pagi ini. Mereka adalah Datuk Azlina Cik Abdullah. Datuk merupakan pengarah urusan Dina Vici Beauty Malaysia Sdn Bhd, dan juga Ida Rahayu Muhammad Noor, beliau merupakan penerbit wanita dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Syarikat Eurofine Sdn Bhd. Okey, tadi kita dah berkenal tentang apa pandangan mereka tentang Anugerah Wanita Ikon ni dan apakah ciri-cirinya barangkali pada pandangan mereka
yang perlu ada bagi seorang wanita ikon. Dan saya nak bertanya kepada Datuk tentang cerita Datuk kata kesusahan daripada masa tu Kota Baru Kelantan. Kota Baru Kelantan. Okey, ceritakan sikit Datuk. Kalau nak cerita detail semua, macam hikayat 1 malam memang tak cukup masa yang diberikan. Tapi kita pendekkan secara ringkas. Kenapa saya memulakan langkah daripada bekerja, kemudian menjual kain batik, kemudian saya melibatkan diri dalam jualan langsung dan akhirnya membuka syarikat jualan langsung. Tapi saya kira wanita-wanita di Kelantan tu memang dia ada entrepreneurial dia. Sebenarnya mereka ada budaya niaga daripada dulu, daripada dulu, dan alhamdulillah benda tu benda ini juga saya teruskan kerana saya tengok kesusahan, kepayahan dan ketabahan mak saya sewaktu selepas kematian arwah ayah, beliau bertindak menjadi ketua keluarga dan membesarkan saya dan adik-adik yang lain dengan meniaga membuat kuih-muih. Dan ketika itu saya menjadi guru sandaran, dan pada satu malam pagilah dalam pukul 3 pagi saya bangun nak buang air kecil. Bila saya tengok mak saya terbaring dan tangan dia masih ada kuih di tangan. Sedih cerita ni. Jadi ketika itu saya menangis dan saya berazam. Saya tak akan biarkan mak saya susah dan saya tak akan biarkan mak saya terus dalam keadaan begini. Jadi azam tu saya bawa sehingga hari ini, dan saya memang jadikan dia sebagai inspirasi saya untuk melakukan yang terbaik sebagai seorang anak. Dan bila saya ada masalah, kita kadang-kadang bila kita berhadapan, bila kita nak berjaya, kita ada rancau duri dia, kita nak macam mana apa semua kan, kepayahan, kesusahan. Jadi saya letakkan itu sebagai inspirasi saya, dan azam saya itu tidak pernah pudar. Ketika itu usia ibu Datuk berapa? Dalam 40. Anak kurang masa tu? 40-an, 7. 7. Arwah saya meninggal waktu tu umur 50 tahun. Masih muda lah kira-kira kan. Tapi alhamdulillah saya tak jadikan itu sebagai satu kesusahan, satu masalah untuk saya teruskan sebagai orang yang berani dan orang yang berjaya. Kerana bagi saya orang yang gagal, dia akan sentiasa menjadikan permasalahan itu adalah satu yang boleh menjadikan dia tidak boleh maju dan untuk meneruskan kehidupan. Jadi saya jadikan itu sebagai satu loncatan dan satu peluang untuk saya memperbaiki kehidupan saya untuk lebih baik. Dan begitu juga macam bila saya dah berkahwin, bila saya lakukan jualan langsung dengan suami saya dan kita dapat macam-macam kritikan, ejekan, perlian apa semua. Jadi saya jadikan itu sebagai batu loncatan dan cabaran. Saya sahut cabaran mereka-mereka yang memperlekehkan kami, Bumi Putera, untuk memajukan sebuah syarikat jualan langsung. Jadi di situ juga memberi inspirasi kepada saya. Saya kata saya akan lakukan yang terbaik sebagai seorang isteri untuk memertabatkan maruah suami saya. Dan bila waktu malam, dan saya rasa mungkin benda ini saya boleh kongsikan tips kepada wanita-wanita lain. Waktu malam, di waktu anak sedang tidur nyenyak, perhatikan wajah-wajah anak-anak kita. Bila bagaimana kalau suami kita meninggal dunia esok? Apa yang kita boleh lakukan kepada anak-anak kita? Apa yang kita boleh tinggalkan kepada mereka? Jadi saya berazam, saya tak nak tinggalkan kemiskinan kepada anak-anak saya. Biar kami miskin, biar saya lihaikan daripada miskin. Saya tak salahkan ibu bapa saya dan saya tidak salahkan takdir. Tetapi saya tidak akan meninggalkan kemiskinan kepada anak-anak saya. Jadi saya akan lakukan yang terbaik. Dan inspirasi saya lain, macam ibu tunggal, anak-anak yatim. Pasal saya pernah melalui saat kegetiran anak-anak yatim dan saya tengok ketabahan mak saya sebagai ibu tunggal. Jadi itu semua memberikan inspirasi saya untuk meneruskan perjuangan saya dan membuat yang terbaik untuk semua orang. Dan kegetiran ataupun cabaran Datuk Azina itu merupakan satu saat yang mungkin hebat. Yes. Itu sebab Zul dengar cerita ni pun Zul dah berkenaan kata kan. Dia memang kuat kerana orang cakap 5% yang saya ada hari ini adalah 5% kejayaan. 95% ranjau dan duri yang telah saya lalui. Okey, saya tertarik dengan cerita Datuk tu. Kita kena tengok anak kita tidur. Tapi sekarang ni anak yang tengok mak tidur. Dan Abang Ida pula, adakah dunia penerbitan dan penyiaran ini merupakan satu katakan satu minat yang dulu Ida hendak lakukan ataupun ia secara kebetulan saja yang Ida berada dalam bidang ini? Okey. Dia ni kebetulan tu macam sebenarnya dia macam terpaksa. Asalnya terpaksa. Sebab sebenarnya saya minat saya walaupun saya ambil pengurusan perniagaan, tapi minat saya di dalam bidang food.
F&B. Tapi bila saya grad, memang family lah, especially ayah saya lah sebenarnya yang memberikan cabaran tu kan. Dia masuk ke, bila katakan kita rasa macam marah sebab dia paksa kita. Tapi sebenarnya bila kita duduk dalam industri itu, sebenarnya dia sama. Sebab saya suka nak buat bakery. Okay. Bakery ni kita buat dia daripada tak ada, jadi sampai ada dan orang makan. Jadi bila filem kan dia kata jangan buat bakery. Ini ada satu syarikat kecil kan, jagalah, tapi ni syarikat ni sebenarnya abah dah buat untuk berniaga dalam bidang filem. Macam tu. So saya tak tahu apa pasal filem. Jadi bila tak tahu pasal filem, kita pun marah lah kan. Tapi kita buat juga, masuklah juga, sebab itu je yang dipaksa. Bahasa kita dengar lah cakap kan. Masuk dengan 20,000 dibagi, dia pula bagi 20,000, okeylah buat. Jadi bila kita buat, kita nampak bendanya sama. Maknanya daripada tak ada, daripada kita buat konsep, skrip, dan akhirnya jadi satu produk kan. Filem, drama yang orang boleh tengok. Jadi saya rasa itulah passion saya. Tak kira dia food ke ataupun dia filem ke, sebenarnya daripada benda yang tak ada kita create jadi ada. Dan bercakap mengenai filem ni, mungkin kalau kita tengok di Malaysia industri filem ni mungkin agak tak berapa bagus. Dan bagaimana cabarannya bagi Ida sendiri? Kan saya kata tak bagus, dia bukan tak bagus. Dia kan tak bagus. So, maksudnya dia tidak besar. Dia tak besar macam Korea, Amerika kan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dari segi dulu dan sekarang, maknanya industri filem memang dah berkembang banyak. Dan dengan channel TV pun dah banyak. Filem yang dikeluarkan setahun pun dah lebih dari 20. Setahun. Kalau dulu nak dapat 10 pun susah. So sebenarnya industri ni dah mula berkembang. Cuma mungkin kita tidak sebesar Hollywood atau Bollywood sebab market kita pun cuma 26 juta. Okey, baik, kita akan bercerita lebih lanjut dan sambil kita nak ambil tisu untuk melap air mata Zul ni, kita berhenti rehat seketika, teruskan bersama kami selepas ini. Setiap Sabtu bersama Awani menjelajahi pelusuk kota Jakarta. Cari hiburan, sekarang hiburan Jakarta juga mahal-mahal kan? Ramai juga. Memaparkan keunikan kehidupan masyarakat Jakarta dalam mengharungi arus kemodenan. Terjangkau sama keuangan kita. Tiap malam jam 2. Sketsa Jakarta setiap Sabtu jam 10.30 malam di Astro Awani, Gerbang Dunia Kita. Setiap hari, setiap jam, liputan isu dunia tanpa sempadan mengikut perspektif kita disampaikan oleh dua generasi baru dan berpengalaman. Bakal Presiden Amerika Syarikat Barack Obama akhirnya menjawab kritikan terhadap beliau mengenai perang di Gaza. Tentera Israel dilaporkan terus menggempur dan mengepung Gaza. Gangguan itu pula disokong sekutu kuatnya Amerika Syarikat. Liputan isu dunia tanpa sempadan di Astro Awani, Gerbang Dunia Kita. Januari, Blockbuster Ahad menyajikan sebuah komedi bersama Apek. Anak Mami Kembali, Lady Boss, Cicak Man, hari-hari pergi cari Duyo. Beruk saya. Januari 9 malam, eksklusif di Astro Kirana. Januari ini, berita Awani 24 jam, liputan secara langsung, pilihan raya kecil Kuala Terengganu, 17 Januari. Pilihan raya kecil Parlimen Kuala Terengganu 17 Januari nanti bakal menyaksikan pertandingan 3 penjuru. Perlukan pada pembangunan. Naklah juga kemajuan. Menjadi insan yang berguna untuk masyarakat, bukan untuk mencari hanya makan gaji. Perbincangan dan analisis khas dalam berita Awani, analisis Awani dan sudut pandang. Pilihan raya kecil Kuala Terengganu di Astro Awani, Gerbang Dunia Kita.
Terima kasih kerana masih lagi bersama kami. Ida Rahayu Muhammad Noor merupakan penerbit wanita dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Syarikat Eurofine Sdn Bhd ada bersama kami hari ini, dan juga Datuk Azlina Cik Abdullah, Pengarah Urusan Dina Vichy Beauty Malaysia Sdn Bhd turut ada bersama kami di studio WW hari ini, dan mereka berdua adalah antara 8 orang finalis yang akan ke Malam Gala Anugerah Wanita Ikon 2008 yang akan berlangsung pada 24 hari bulan Januari 2008 di PWTC. Dan adakah salah seorang mereka akan dinobatkan sebagai wanita ikon 2008? Saya dah nampak ada ciri-ciri dia boleh menang. Okey, dan kalau kita cakap tentang keusahawanan kan, saya rasa semua wanita dan saya sendiri semua kita nak jadi usahawan. Dan orang kata kalau kita nak start bisnes ni pasal kita ada orang bisnes, kita minta dapat tips daripada dia orang. Kalau kita nak buat bisnes, nak cuba, kita selalu tanya benda tu yang mesti dekat dengan hati kita. Ya. Okey, bagi Dina Vichy sendiri, adakah itu yang paling dekat pada pandangan Datuk, ataupun haruskah kita lebih kepada seize opportunity, remput peluang perniagaan, ataupun kita kena fikir okey apa yang dekat dengan hati kita untuk kita ceburkan diri dalam perniagaan itu? Okey, sebenarnya ada pro ada kontra. Tapi kalau saya kalau kita ada peluang, kita ambil dulu peluang tu. Macam saya actually bukan orang direct selling. Saya pada peringkat awal saya memang tak minat dan saya tak ceburkan diri dalam direct selling. Tapi orang kata bila kita tak ada kesempatan yang lain, so kita jadikan itu sebagai satu peluang dan ruang untuk kita menimba ilmu untuk sebagai orang yang boleh develop diri sebagai seorang multi level lah. So macam saya bermula bisnes ni bukan memulakan perniagaan Dina Vichy actually. Saya mulakan dalam tahun 1998 untuk membuka sebuah syarikat jualan langsung iaitu di Classic Life, DCL. Dan sehingga ke hari ini dah masuk tahun yang ke-11, kita mempunyai 980,000 orang ahli. Dan benda ni dah DCL dah masuk ke pasaran global, ke beberapa macam Bangladesh, Indonesia, Filipina, dan kita tahun ni akan masuk lagi ke pasaran Asia Tenggara. Jadi 2 tahun selepas itu baru saya tubuhkan Dina Vichy. Tubuhkan Dina Vichy yang berkaitan dengan kecantikan, keluarkan produk kecantikan, minuman untuk kecantikan, keluarkan produk minda untuk kesihatan dan kecemerlangan. Jadi kebetulan apa yang saya buat itu adalah sebenarnya yang dekat di hati saya. Yang saya rasa saya boleh keluarkan apa yang ada dalam diri saya untuk yang terbaik. Kerana bagi saya sukakan wanita nampak cantik, nampak sihat, nampak ceria. Kerana kita wanita walaupun kata tak bekerja, tapi di rumah saya rasa suri rumah tangga adalah membina kerjaya yang lebih teruk sebenarnya daripada pejabat. Pagi nak siapkan makan minum anak lah dengan suami lah, nak basuh kain, lepas tu nak kemas rumah. Jadi dia perlukan suatu pemakanan untuk menceriakan lagi, kata memberi tenaga kepada wanita-wanita. Dan saya rasa suri rumah tangga juga perlu berkongsi tips-tips kecantikan untuk kata lebih membahagiakan suami. Bila balik suami luar sana tension, balik rumah isteri tetap cantik anggun, itu akan membuka ruang kepada besar hatinya suami bila tengok isteri kita cantik. Apa tu, perempuan je nak kena bahagiakan lelaki. Sebab wanita lebih Superman, so dalam boleh pakai kat luar. Okey, kalau kita perhatikan macam Datuk sendiri dia beauty kecantikan itu, bagi macam kita dengar tadi Ida sendiri minatnya bakery, sekarang masak lagi ke ataupun buat benda-benda tu sambil tak sebab masak lagi. Tak sebab masak lagi. Okey, dan pada tahun 1995 ketika Ida mula kembali daripada London England betul. Okey, dan kemudian masa tu bagaimana keadaan Eurofine ketika itu dan berbanding dengan sekarang ini? Masa tahun 94 saya grad tahun 93. So 94 tu memang dia kecil. Cuma ada 2 orang kaki tangan je. 2 staff. Okey, dan masa saya masuk tu terus kena buat kan. Kena mulakan dan berkembang. Jadi tahun 94 daripada 2 kita berkembang kepada 110 kaki tangan. Okey. Dan antara yang pernah menjadi staff perintis lah kepada Eurofine ni ialah Nas Ahmad yang berada di Melody. Okey. Jadi kami ni grup yang kecil, belajar semualah sebab kita tak tahu ni. Tak tahu pasal filem. Jadi saya kena belajar dengan
tim production yang ada. Belajar dari mula macam mana menguruskan production, setiap satu production, nak jadikan dia. Kan daripada situlah banyak kita membuang pekerja, kan yang mana tak okey. Lepas tu mengambil yang bagus. Jadi daripada situ kita belajar dan sampailah sekarang. Daripada modal 20,000, sekarang ni modal kita dah 6.7 juta. Irfan cari kerja tak? Okey. Selain daripada ciri-ciri keusahawanan berjaya, salah satu ciri yang dicari bagi anugerah wanita ikon merupakan kerja-kerja kebajikan yang mereka lakukan. Okey, apa yang dekat pada Ida dan juga apa yang dekat kepada Datuk? Macam saya daripada awal penubuhan syarikat lagi, kita dah melakukan kerja-kerja sosial kerana kita ada satu tabung yang diambil daripada jualan syarikat 0.25% daripada jualan syarikat dan kita masukkan ke tabung jihad kita panggil. Dan melalui tabung jihad itu kita akan salurkan sumbangan untuk macam tabung-tabung macam tabung Palestin masa banjir, gempa bumi dan kepada ibu-ibu tunggal, anak-anak yatim. Apatah lagi kita memiliki sebuah rumah anak-anak yatim dan juga di dalamnya ada lebih kurang 270 orang anak-anak yatim yang kita anggap sebagai anak kita sendiri. Jadi tahun 2009 ni saya tengah mencari tanah untuk membina asrama lelaki, asrama perempuan dan penempatan kepada ibu-ibu tunggal dan juga OKU. Di mana? Kota Baru? Di Kelantan? Di kawasan KL dan mungkin juga di sekitar Bangi ataupun sekitar mana yang tanah itu berdekatan dengan sekolah dan memberi kemudahan kepada anak-anak yatim saya untuk berulang alik ke masjid ataupun ke sekolah. Okey, Ida pula? Saya di Rufai ni kami sebenarnya lebih dekat kepada ibu tunggal. Sebab tu masa satu program yang kita buat untuk kita bantu bukan bantu individu, tapi kita bantu persatuan-persatuan ibu tunggal. Jadi kita ada satu program nama Harapan Mencipta Bahagia dan dulu kita mulakan dengan satu media yang kita kerjasama di mana kita raise fund daripada filem yang kita buat dan daripada situ kita sumbangkan kepada 5 buah persatuan ibu tunggal. Jadi supaya dia orang boleh buat aktiviti yang boleh membantulah. Okey, harapan mencari bahagia. Macam tajuk album saya. Okey, terima kasih kepada Ida dan juga terima kasih kepada Datuk Azlina. Nampaknya itu saja masa yang kita ada. Saya pasti kalau kita juri malam itu akan pening kepala nak cari mana yang terbaik untuk dinobatkan sebagai anugerah wanita ikon. All the best and good luck kepada kedua-duanya dan saya pasti kedua-duanya telah menang sebenarnya. Cuma kalau menang dapat itu adalah bonus. Okey, dan itu saja masa yang kita ada. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum.